tahun lepas antara countertop gainers sepanjang tahun 2024, iaitu dia naik sebanyak tahun lepas saja dia naik sebanyak lebih kurang 700%. Okay. So dia adalah satu counter yang kita boleh cakap memang movement gila punya rally. Kalau rally memang rally dahsyat lah, 20%, 40% tu biasa untuk Notion ni. Okay. So itu pertama lah you kena faham. um, dia punya movement pun sangat laju selalunya. Kalau dia naik tu memang laju lah, right? Dia bergerak laju, naik laju, jatuh laju. Okay, so dan ranging dia tu agak besar. Maksudnya contoh kalau kita beli next decision tu jauh. Potential reward tu agak besar lah. Kan? Right, so Notion, this year, okay, untuk tahun 2025 ni, baru-baru ni kita orang tengok dekat area-area sini lah, lebih kurang, okay, lebih kurang area-area sini, if I'm not mistaken, breakout sini. Okay, so daripada bawah ni, dia nak pergi ke atas balik lah.